Ya, okey, Assalamualaikum. Kita bawa balik daripada Bacok War ni. Barulah perasan lampu depan kita tak nyala. Belah kiri. Lampu belakang pun ada hok tak hidup juga. Which is lampu reverse belah. Kan kita baru lepas buka. Lampu dia menggunakan metal jenis hatchback. Okey. Ni kita dah dapat lampu hatchback dari kedai DIY. So kita akan pasang. Maybe kita tukar beberapa lalu kot. Mula-mula kali saya awak kena buka dulu getah je ni. Lepas nak pasang pula kena tok gun ni dulu. Pastikan ni bahagian top biar ada tulis top. Pastikan dia ada atas. So ni lampu baru kita. Kita pakai lampu ni. Bukan hot LED tu. Kita pakai hot halogen. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tengok ada macam sini. So kita just buka tu kita pakai tolak sikit pas tarik keluar sikit. So untuk proses pemasangannya ya kita berlawannya lah. Bongkar lah semula. Pastikan hot top tu duduk atas. Okey, untuk lampu belah kiri kita selesai dah. Kita akan buat lampu belah kanan pula. Untuk yang seterusnya, kita nak lagi lampu belakang ni pula. Lampu belakang ni saya telah beli menggunakan lampu ni LED. Kita akan pasang dua belah jugalah. Untuk buka lampu belakang ni pula, anda perlu saya kelihatan panggil screwdriver kepala bunga. Jom kita buka. Kamu tengok hak atas kali, hak segenah, hak bawah ni isi susut sikit, hak tu hak lampu brake, and then bawah kali ni hak tu lampu reverse. So hak kita nak gunakannya lampu reverse. Okey, untuk buka lampu belakang ni saya guna pula melawan jack, and then voila, inilah dia lampu belakang. So kita akan tukar dengan lampu LED saya baru beli tadi. Kita berjaya. Jangan tanya apa baru ni. Terbonglah nyawa saya. Untuk lampu kita ni amat mudah untuk pasang dengan cabut benarnya. Kita just push macam ni. Okey. So siap. Jadi sebab ke peti tadi saya salah pasang. Sebab saya ingat aku LED tu je hak bawah ni lain. Kena cari hak betul sungai betul ori asal. So saya akan pasang sini lah. Saya akan pasang dua-dua.